Aku bukanlah nak kata layak. Aku boleh jaga nama baik SAB ni. Sebab kadang-kadang rata-rata orang yang cakap macam tu sebenarnya kan, dia bukannya yang kau buat konsert dia beli tiket pun. Belum pun membuat persembahan bersama kumpulan ACAB, namun akram drama kumpulan Floor 88 sudah menerima kecaman dan kritikan terutamanya dalam kalangan peminat band berkenaan. Walaupun hanya menggantikan buat sementara waktu, namun ada suara mendakwa Akram tidak sesuai menggantikan drama asal kumpulan itu, iaitu Zul. Kata Akram, dia menerima segala komen tersebut dengan hati terbuka dan berjanji tidak akan menjatuhkan imej kumpulan berkenaan. Sebelum Akram jawab mengenai perkara itu, dengarnya Akram akan terbang ke Jerman buat persembahan bersama ACAB. Betul ke? Aku bila dapat offer directly daripada Megat ACAB, iaitu penyanyi dia, aku memang speechless lah, tak tahu nak cakap apa. Dan bagi aku sebenarnya nak pikul tanggungjawab as a drummer main dekat luar pula tu, bukan dalam Malaysia, dekat Europe, memang pressure sebenarnya. Tapi benda yang bestnya, aku dah hafal dah pun lagu-lagu dia orang. Menggantikan Abang Zul drama original dia sebab dia ada sakit jantung, pressure lah. Tapi ini adalah cabaran dan aku punya rasanya milestone kot as a drummer. Sebab ni adalah first band yang belajar music and aku dapat main drum untuk diorang. So, bila agaknya kumpulan ACAB approach awak untuk orang kata kau join dengan diorang lah? 2 bulan lepas dapat call tu, dia cakap Jerman. Mula-mula macam tak percaya, ini scam ke ataupun ni gurau ke apa kan. Dah terbukti waktu aku ada announce dekat Instagram tu, sebab memang dah beli flight ticket apa semua, juga submit visa ke Germany. Bila agaknya show pertama engkau bersama dengan ACAB ni nanti? 5 dan 6 Disember dekat Germany, iaitu Leipzig, Leicester-Falls apa lah, tapi dekat area-area nearby Berlin lah. Mungkin orang nak tahu jugalah, bila kau dah bersama dengan ACAB ni, tempoh berapa lama mungkin ACAB meminjam engkau daripada Floor 88? Megat ada cakap Malaysia dia memang dah tak main, dia orang dah memang dah retired dan dia orang akan main dekat area Europe je. Mostly yang mana luar daripada Malaysia yang ada invitation, kena sentiasa standby kalau ada show kat luar. Sebab drama dia masih belum fully recovery jantung kan. Untuk tahun depan 2026 on June ada dekat UK, kat Brighton dengan Liverpool, London lah, 3 tempat. Engkau akan bersama dengan ACAB sepanjang tahun lah untuk 2026 ke, ataupun ada one off ke, ataupun macam mana untuk 2 bulan 3 bulan je bersama? Buat masa ni yang dah lock memang tu lah, Jerman memang dah confirm, dan juga London tahun depan, London, Liverpool tu memang dah confirm juga. Tapi mungkin ada inquiry lain, kita tak tahu. Bila kau dah bersama dengan ACAB, memerlukan praktis yang agak lama, macam mana dengan Floor 88? Adakah kau akan tinggalkan Floor 88 dengan kau punya box Million Story tu? Oh ya, kita ada show pun memang Sabtu Ahad, weekend. So macam sepanjang aku di Jerman tu, just satu weekend je aku tak ada. So akan cari ganti lah, drama ganti. Ada beberapa shortlist lah yang akan gantikan aku dekat floor lah. Kita belajar muzik, kita mengenal muzik dari diorang. So bila kau dapat jadi as a drummer diorang tu, dia punya rasa tu kan, dia boleh dikatakan payment tolak tepi lah. Itu tak penting. Experience tu kita dapat dengan kita punya idola waktu sekolah kan. Bila kau nak main bersama dengan orang ni, kita tahulah kan, ACAB dia ada fans dia yang hardcore betul. Mungkin adalah segelintir yang kurang gemar bila kau bersama dengan mereka. Kononnya macam kau tak layak lagi untuk level kau main dengan diorang. Layak level kau mungkin Floor 88 saja untuk band kau. Ada juga beberapa yang pernah tengok ada komen jugalah. Tak ramai pun sebenarnya, 10% 20% je yang it's like macam tak ada orang lain ke. Memang saya punya look macam ni, bila main dengan floor look macam ni. Tapi sejujurnya sekitar tahun 2003 sampai 2006 tu memang zaman skinhead time tu kuat tau. Aku salah seorang sebenarnya yang dress up skinhead, pernah kena pau. Tu normal lah zaman-zaman tu. Siapa yang tak lalui pakai dokmat pergi Bukit Bintang kena pau kan. So aku dah lalui dah pun. Mungkin yang fikir macam tu, mungkin yang tak tahu aku ni memang pernah join benda macam tu. Rasanya tak menjatuhkan aku punya emosi ke apa lah. Buat masa ni it's like do the best lah. Sebab nanti mungkin dekat Germany pun akan ada shoot live performance semua. So buat yang terbaik lah untuk membuktikan kat diorang yang aku bukanlah nak kata layak. Aku boleh jaga nama baik ACAB ni. Kau belum main lagi, belum masuk lagi, baru orang kata nak menjejakkan kaki, dah kena macam ni. So bila kau takut tak bila nak main kat sana nanti kan, kau tanggapan orang, itulah aku dah kata daripada mula, dia ni tak layak. So benda macam tu, kau ada tak rasa takut? Takut tu tak ada kot, tapi rasa nak cabar diri lagi ada. So kita nak buktikan yang kita memang boleh buat. Sebab kadang-kadang rata-rata orang yang cakap macam tu sebenarnya kan, dia bukannya yang kau buat konsert dia beli tiket pun. Sebab kita tengok kadang cara komen lain, TikTok cara komen lain. So bagi aku pekatkan diri, hutakan biar anggap tak ada je komen tu. Itu biasalah, orang kadang saja je nak checkpoint, nak highlight, itu je. Unless mulut tu daripada Megat sendiri, sebab dia yang ngajak kan. Itu mungkin akan mematahkan semangat lah. Tapi mungkin kita akan challenge lagi. Tapi sekat netizen ni tak ada kot. Tanta dia pun baru join skinhead kan. Ahli Floor 88 lain okey ke bila kau
dekor tak ada nanti fly apa semua? So far okay je. Sebab dah ada dah drama yang standby just in case ada show. Sebab buat masa ni belum ada lagi requirement untuk Floor 88 dalam minggu yang waktu aku pergi Jerman tu. Kalau ada memang dah ada standby lah. So apa pun memang Floor tetap berjalan je. Jangan marah-marah, relax dulu. Apa pun kita tengok nanti show kat Jerman, InsyaAllah saya akan buat yang terbaik. Kita bagi nama ACAB disanjung tinggi di negara Eropah.